Assalamualaikum guys, welcome back to my Albi channel. Okay, hari ni Abi nak review satu barang. Kalau barang ni rosak, mesin basuh korang akan rosak juga. Gitu kan. So apakah benda ni? Inilah dipanggil valve, inlet valve. Untuk basuh air dalam mesin basuh. Kegunaan dia untuk dia tahan air dan keluarkan air dalam mesin basuh. So kesimpulannya di sini Abi nak pesan, 2000 years later. kalaulah mesin basuh korang kenapa tekan air tapi tak masuk kan, air kan, mesin okey bergerak, ada lampu semua kan, on semua, tapi tak masuk air. So korang jangan buang mesin basuh korang. Tolong jangan buang. Jangan buang. Sebenarnya inilah fungsi valve ni, inlet ni, untuk masukkan air dan keluarkan air. Dia menahan dan memasukkan air ke dalam mesin basuh. Jadi kita tukar ni je guys. Abi pun beli dekat Shopee. Harga dia pun tak lebih kurang dalam RM10 je. Jadi ni untuk korang, kalau mak ayah korang alamak mesin basuh rosak, kita beli baru. Wah, banyak cantik kau beli baru kan. Tak payah beli baru. Maknanya benda ni masalah dia. So Abi buat sendiri je, DIY sendiri je. Beli di Shopee dan pasang. Pasang. Kenapa Abi boleh tahu benda ni bermasalah? Tak lain tak bukan guys, ini memang masalah dia. Kan? Tengok tu, ada crack. Mana crack tu? Masalahnya benda ni problem. Jadi korang jangan tukar mesin basuh ataupun pergi hantar ke pajak gadai ke benda, jangan. Tukar benda ni dulu. Kalau tukar benda ni dulu tak berfungsi juga, barulah korang fikir nak beli ke ataupun nak buang terus ke mesin basuh ni. Untuk pengetahuan korang, mesin basuh Abi ni dah hampir dekat 13 tahun tau. Jadi Abi sedaya upaya mencari kesalahan apa masalah mesin basuh ni. Jadi beginilah cara Abi mengecek mengecekkan air ni, mesin basuh ni, kenapa dia tak masuk air. So dengan ilmu yang Abi belajar di London dan di Hong Kong dahulu, inilah benda-benda yang Abi cari. Tengok, air dah keluar. Sebelum ni dia termenung guys, air tak keluar apa pun. Dia termenung je, on semua, lampu semua bergerak, tapi dia termenung. Sekarang air dah keluar, maknanya berjaya, masalah selesai. Jadi kita pasanglah balik apa yang kita buka tu. Pasang, biar kemas-kemas balik. So satu lagi, abaikan mesin basuh bentuk mesin basuh Abi ni ya. Sebab dah 13 tahun guys. Sangat tahan lama. Berkulak-kulak dah, berdaki-daki dah. Jadi alhamdulillah semua dah settle. Jadilah kau. So Abi dah test semua okey. Ami pun rasa dah boleh masuk. So kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa like, comment and share dan subscribe. Kalau ada video terbaru nanti kita share. Nanti Abi share lagi. Okey. Assalamualaikum. Jap. Okay, bye.